Tan Sri Jeffrey Shah Sunway ni, depa bukan macam developer biasa yang kita tengok bina bangunan, naik, jual, belah, dapat untung. Selalu depa buat macam tu kan. Tapi depa ni, tanah depa beli, bangunan depa bina, depa operate jadi mall, depa operate jadi hospital, depa operate jadi Sunway Lagoon. Sebab tu tanah-tanah Sunway atau development Sunway, semua harga dia naik melambung. Sebab depa yang masuk buat kerja. So kalau dulu kita tengok seberang Jaya tu orang tak mau pergi lah, tak ada apa tepi highway. Sekarang dah ada Sunway Mall, dah ada Sunway Hospital dan sesak gila. Dah buat hospital, DP pula buat Sunway University. So dia basically buat satu ekosistem. Satu bandar dia boleh buat dari tanah yang mati. So sama juga dengan satu division yang kalau kita tengok dia ada 3 kan. Sunway Berhad, Sunway Construction dengan Sunway REIT. Sunway REIT ni adalah dia dah collect semua hartanah dia, parking bawah satu benda yang bernama Real Estate Investment Trust atau amanah hartanah lah. Di mana Tan Sri Jeffrey Shah dia bagi orang-orang biasa macam kita beli hartanah Sunway serendah RM260. Kan RM260 dapat dah sikit kan, Sunway Lagoon punya pintu ke. Aku tengok kaji lagi, Sunway REITs dah melonjak 100% dalam 2 tahun. So memang betul lah Sunway buat strategi tu, harga tanah dia naik, REITs dia pun naik 100% 2 tahun, bayar pula dividen 6.5%. So ilmu ni lah kita ajar dalam webinar Percuma Niaga Saham, macam mana kita nak beli hartanah serendah RM260 yang dah ada dalam pasaran bursa Malaysia.